puding caramel here. Kita ada puding caramel. Sosomel. Sosomel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hangus tu punya tu. Dadah. You kat Allah. Memang macam tu. Nampak Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Mami datang semangat kita orang kerja tu. Ya. Ini anak belaan siapa ni? Belang-belang ni. Kau biar nampak macam manusia sikit. Satu warna je. Kalau belang-belang tu orang selalu bagi tahu ada panau. Itu belang-belang. Ha? Ada panau. Kila ni anak arwah Kak Riza dengan Abang Lokman ke? Jaimi. Ya, betul. Saya anak arwah Abang Lokman dan Cik Riza. Kak Riza, betul-betul. Happy birthday to you, Alia. Okay? You all, nak bagi tahu kat you all, kita punya booth, okay, yang mana tak tahu, Mami Bakery, okay, Mami Bakery HQ menjual pelbagai donat dan dessert. Kita punya kedai berada di tapak Pasar Malam Paya Jaras Sungai Buloh, yang mana tak kenal lagi lah, kan? Okay, setiap hari jualan kita mengeluarkan donat secara fresh. So you all boleh datang waktu 10 pagi sampai 9 malam. Okay, you all boleh dapatkan donat sambal, paus sambal Malaysia, tapi kita menggunakan donat yang sangat lembut. Dan kita menggunakan ikan bilis crunchy untuk menyedapkan lagi hidangan kita. Untuk menyedapkan lagi bila you all makan tu kan, kukrap gitu. Ya, Cak? Ya, krap. Oh, Kak Ica, dia buat je dia makan. Okay? So, so you all boleh dapatkan you all boleh dapatkan donat yang fresh setiap hari. Okay? Dan terdapat juga kita membuat jualan roti. Macam roti dan kek memang kita jual secara fresh. Cuma ketika itu jika ada, you all boleh beli. Okay? Kalau tak ada, kena tunggu sikit petang-petang, malam-malam gini kan. Kau rasa macam nak apa? Roti fresh kan? Macam kek ni. Kejap. Malas lah nak cakap kan. Produk banyak pun. Macam ni. Nampak ni. Dekat tapak Pasar Malam Paya Jaras. Yang ini fresh setiap hari. You all nampak ni. Ini kek you all makan macam tu saja. Dia tak ada coklat ganas tau. Dia kek coklat moist tapi yang kosong je. Dia tak ada coklat-coklat. So untuk orang-orang yang macam berumur atau tak suka nak makan manis-manis sangat, you all boleh ambil yang macam ni. Okey, yang ni kita akan buat setiap petang. So kalau dalam pukul macam you all boleh dapat panas-panas tu dalam pukul 9 malam, 10 malam boleh. Ya, betul. 9 malam, 10 malam ni dah ada. Yang pelik pula sebab ni kita orang pagi kita orang buat donat. Petang sampai malam tu buat kek dengan buat ni. Buat kek dengan buat apa lagi? Buat kek dengan buat roti. So, inilah jualan kita. You all. Nampak ni puding caramel kita. Okay, kalau you all kalau you all tiba-tiba macam datang tak ada apa yang you all nak, you all boleh je beli kek ni. Boleh beli apa lagi? Kek marble ni. Ini semua kita buat jualan. Ni nampak ni. Nampak ni. Kek ni semua ada kita jual fresh setiap hari kita bake. Kita tak ada beg kuning tu sayang. Kita tak ada beg kuning. You all datang beli walk in dekat tapak Pasar Malam Paya Jaras. Setiap hari kita buka, cuti hari Jumaat sayang. Cuti hari Jumaat. Selepas itu ya, kawan, nak cakap sikit ke kawan ni. Lepas tu you all boleh walk in je. Kita buka pukul 10 pagi sampai 9 malam. Lagi apa aku nak cakap nak cakap apa ni Macam tak ada topi lah nak cakap.
You all tanyalah kek tu berapa? 11 berapa RM? Kek tu 11. Okey, yang ni RM12. Satu Tupperware ni. RM12. Lepas tu kita ada kek coklat moist yang potong-potong slice tu, yang 3 segi tu, harga dia RM6 je satu slice. You all order, kita bagi, kita potong dan kita curahkan ganache. So kalau you all nak lebih ke, you all nak kurang ke, boleh je bagi tahu staff. Bila korang nak minta lebih ganache tu, kita tak ada charge pun. Janganlah you all ambil bekas satu baldi pula. Boleh tak letak coklat lebih kasi? Tak boleh lah. Macam tu. Mami dah tulis dah yang? Mana ada? Apa dah hilang? Ha? Aku tengah buat live, lepas tu kena marah, no? Lelaki tu. Tak pasal aku kena marah biasa. Okay, ni kek marble. Ni kek coklat. So, you all kalau nak dapatkan kek, boleh je datang. Nak dapatkan kek yang coklat moist kan? Tak dapat. Kenapa aku punya video kat belah sini mata aku jadi juling tak pasal-pasal dia, sebab dia tak suka aku rasa. Ya. Okay. Yang ni you all boleh datang malam-malam. Yang ni pun fresh. Ni kek coklat, ni kek coklat, ni kek marble, Ni ni kek kek kita. coklat. Jangan nampak pasal dia. Kita Sekejap. Kau tak payahlah macam tu gila. berat ni, Berat. no. Kau nak buat macam mana? Potong dulu gila. Buhan ni. Tak dulu. Dah, ni potong dulu. Ya kan lah. Suka dah. Dah, dia sentuh. Okey, boleh dapatkan nampak macam ni kek ni. Lepas tu kek coklat moist pun you all boleh dapatkan kat kita. Kek coklat leleh. Gitu. Kat depan ni boleh dapatkan pau sambal crunchy. Donat fresh setiap hari, donat susu pun ada. Ya. Dah. Tak ni. Letak ni. Memang kunci atas ni. Terbalik betul dah tau. Kau suka terbalikkan kek aku. Benci aku tau. Nampak ni. Ini kek puding caramel. Kek puding caramel ni satu RM8 je. Dia kek dengan puding. Weh, so sedap. Ini you all kalau aku ni cakap depan kek. Ini you all, ni dah jauh. Ni air Leo tak merecik, confirm. Air Leo tak merecik. Risau. Mak je ni cakap pula pu kan. Dia ni macam apa? Pistol. Bercakap macam pistol tau aku ni. Okey, ini puding. Kita dah nampakkan sikit dah. Okey, nampak. Okey, jauh sikit. Atas puding, bawah kek. So delicious. Memang sedap gila kita punya puding caramel. Tak hanyir. Ini boleh. You all, lepas tu you all tanyalah. Kalau datang sini kena tanya no. Kat sini tak boleh tak tanya. Sebab apa tahu? Tak, Mami ni tak ada tempat dah letak. Sebabnya macam ni kita buat untuk kita punya kios. Kalau you all nak tahu kios kita orang kat mana, kios Mami ada dekat UiTM Puncak Alam. Kios Mami berada di Hospital Sungai Buloh. Lepas tu kita ada kat Kolej Kesihatan Sungai